Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zikri dan saya Fatimah melaporkan secara langsung dari Esplanade Kampung Koh untuk hari kedua bagi kejohanan MSSD Temping Bowling Temping 2025. Di sini kita dapat melihat bahawa persaingan hebat antara kategori remaja iaitu lelaki 15 tahun, perempuan 15 tahun, lelaki 18 tahun dan perempuan 18 tahun. Saat pagi, para peserta memulakan permainan dengan penuh fokus. Dalam kategori lelaki, beberapa pemain berjaya mencatat balingan strike berturut-turut menunjukkan potensi besar untuk mewakili daerah. Sementara itu, kategori perempuan pula menyaksikan saingan sengit dengan penuh semangat daya karakan. Jom kita saksikan detik-detik menarik sepanjang kejohanan ini. Kami kekuatan, kesihatan dan keselamatan sepanjang acara ini berlangsung. Kurniakanlah kami kesungguhan untuk bertanding dengan penuh semangat kesukanan dan keazaman tinggi untuk kecemerlangan. Hari ini juga disediakan dengan kehadiran guru pengiring, ibu bapa dan penyokong pasukan masing-masing. Semangat kesukanan jelas terpancar di wajah semua yang hadir. Setakat ini, beberapa peserta telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dengan balingan strike berturut-turut. Sorakan daripada rakan-rakan dan guru-guru menambahkan lagi suasana meriah di sini. Saya Encik Muhammad Isa bin Muhammad Tahir, penolong PPD Pembangunan Bakat Murid. Encik Isa, apakah perasaan Encik Isa setelah melihat beberapa pertandingan telah dijalankan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada TV PSS SK KDSK atas temuramah ini. Tahniah. Perasaan saya pertamanya saya sangat gembiralah dengan penganjuran terutamanya hari ini penganjuran bowling. So semalam kita ada untuk bawah 12, hari ini bawah 15 dan 18. So terima kasih kepada pengelola SK KDSK. So game-game lain pun telah berlangsung dengan jayanya dan alhamdulillah berlangsung dengan baik tanpa sebarang isu besar. Apakah harapan Encik Isa kepada para pemain yang telah berjaya? Okey, harapan saya pastilah yang terpilih nanti akan mewakili daerah, dan besar harapan saya dan juga PPD Manjung, kita nak kalau boleh johan, terutamanya kategori bowling ni. Kita pernah jadi johan satu ketika dahulu dan saya harap tim bowling dapat menyumbangkan sesuatu sebab kita kalau tahun lepas Manjung nombor 3 keseluruhan. Dan saya bowling dapat memberi peranan yang besarlah untuk membantu tim bowling kita pada tahun ini. Itulah harapan saya. Terima kasih Encik Isa. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Bersama saya Encik Muhammad Khairul dari PPD Manjung. Okey Encik Khairul, saya nak tanya, apakah perasaan Encik Khairul setelah melihat beberapa aktiviti pertandingan telah dijalankan? Okey, terima kasih wartawan cilik dari SK KDSK ya. Yang pertama saya rasa gembira dan juga penglibatan murid-murid aktif utamanya dalam pertandingan bowling Tempin yang berlangsung pada 2 hari ni 29 dan juga 30. Hari ini kita akan mendapat keputusan penuh lah untuk kejohanan yang mana KDSK adalah sebagai tuan rumah atau pengurusi. Saya bangga dengan kejayaan ini. Encik Khairul, soalan yang seterusnya ialah apakah harapan Encik Khairul kepada para pemain? Yang pastinya sebagai saya juga dulu adalah orang sukan. Pastinya kita nakkan atlet-atlet yang dapat dilahirkan pada kali ini adalah yang akan mengharumkan nama
daerah, nama sekolah dan seterusnya. InsyaAllah mereka boleh mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Kejohanan kali ini saya nampak sungguh meriah dan teratur. PTPS negeri pun ada mewartakan dalam laman Facebook masing-masing. Saya rasa insyaAllah kita boleh pergi pemain boleh pergi lebih jauh. Terima kasih Encik Hairul. Okey, sama-sama. Assalamualaikum, saya dari CSK TV. Saya ingin mengajukan beberapa soalan pada akak. Soalan saya, siapa nama akak dan akak boleh kenalkan diri? Nama saya Rana Amzafra daripada SMK Ahmad Mustamam. Okey, soalan saya pertama, apa perasaan akak bila dah menyertai kejohanan ini? Pada awalnya saya berasa takut kerana ini adalah pertandingan saya. Tapi setelah habis permainan ini saya berasa teruja kerana saya mendapatkan ini. Okey, terima kasih. Soalan saya seterusnya, apa harapan akak kalau akak menang pertandingan ini? Harapan saya berharap supaya saya dapat mewakili negeri dan seterusnya ke peringkat kebangsaan. Okey, terima kasih Kak. Assalamualaikum Kak, saya dari CSK TV. Saya nak mengajukan beberapa soalan kat Kak. Boleh saya tahu siapa nama Kak dengan sekolah Kak? Nama Alia Maisarah dari SMK Ahmad Mustamam. Baiklah. Soalan saya yang pertama, apa perasaan Kak bila dapat menyertai pertandingan hari ini? Rasa happy lah sebab dari kecil lagi dah masuk bowling ni kan. Soalan saya yang seterusnya, apakah harapan akak kalau menang dalam pertandingan ini? Harapan? Harap dapat berjaya lah dekat peringkat negeri nanti sebab dari dulu masuk peringkat negeri tak pernah menang kan. Saya harap menang lah. Terima kasih Kak. Sama. Dari CSK TV ingin mengajukan beberapa soalan. Boleh saya tahu siapa nama akak dan akak dari sekolah mana? Waalaikumsalam. Boleh. Nama saya Nur Mahmudin Kumar Azrul. Saya daripada sekolah SMK Kampung Datuk Seri Kamarudin. Baiklah. Soalan saya yang pertama, apa perasaan akak bila dapat menyertai pertandingan ini? Ada waktu first saya memang kecewa sebab saya takut tak dapat nombor semua. Tapi last saya dapat nombor, saya dapat ajar semua. Saya dapat start, saya happy. Okay. Soalan saya seterusnya, apakah harapan akak sekiranya menang dalam pertandingan ini? Harapan saya untuk kedepannya, saya berharap saya dapat nombor 21 dan jadikan untuk pergi ke peringkat daerah yang selanjutnya. Terima kasih Kak. Semoga maju ke depan. Hari kedua kejohanan ini benar-benar membuktikan bahawa para atlet telah mempunyai bakat dan potensi besar. Tahniah dan syabas diucapkan kepada para pemain kerana telah menunjukkan semangat juangnya tinggi. Saya Dani Zikri dan saya Fatimah melaporkan untuk CSK TV. Jumpa lagi dalam liputan seterusnya. Bye!